Dan dalam itu, kepala siapa? Muka siapa? Dan kata muka Caesar. Maka dia kata bagi kepada Caesar apa yang sah kepada Caesar, tetapi bagi kepada Tuhan apa yang sah kepada Tuhan. Dan dalam konteks itu, apa yang sah kepada Tuhan adalah manusia sah kepada Tuhan. Maka kalau kena pilih antara menunduk kepada Caesar ataupun pemerintah yang zalim ataupun menunduk kepada Tuhan, saya rasa konteks dalam Bible itu jelas bahawa kitab Injil menyatakan manusia perlu taat kepada Tuhan daripada taat kepada pemerintah. Tuan Guru. Kita penganut Islam wajib beriman Isa adalah Rasulullah, utusan Allah. Namun selepas ketiadaan Isa, kita didedahkan berlaku perubahan-perubahan yang banyak dalam agama Kristian. Ada kalangan-kalangan agamawan yang diburu oleh pemerintah, dibunuh dan sebagainya, mengasingkan diri daripada masyarakat, yang bertapa di pulau, di gua dan sebagainya. Kami tahu. Ada agamawan yang bersekongkol dengan pemerintah. Ini berlaku dalam sejarah Kristian. Dan berlakunya perebutan kuasa, merebut hasil di antara paderi yang mengambil cukai untuk mengampunkan dosa, dengan kerajaan juga mengambil cukai. Berlaku pertemuan ini. Dan berlaku juga pertemuan di antara Kristian dan sains dan teknologi. Masuk pengaruh tamadun Islam ke barat, menyebabkan lahirnya teori sekularisme di barat. Ceritanya panjang ceritanya. Ceritanya panjang itu. Dengan sebab itu berlakunya ketelaluan ini. Kita sedar bahawa apa yang dibawa oleh British bukan ajaran Kristian, tapi ajaran Kristian yang sebenar, yang sudah dipindah, dibawa masuk ke sini untuk menyengkam kuasa pemerintahan negeri ini dengan merampah kuasa raja-raja, dengan kuasa yang terhad, dinamakan kuasa agama. Kuasa agama sekadar nikah cerai, sekadar bagi pustaka, harta wakaf. Kuasa tanah, kuasa pentadbiran, kuasa kerakyatan diambil oleh British. Selepas kita mencapai kemerdekaan, sepatutnya pemikiran British ini hendaklah dibuang. Kita daulatkan. Dan saya sangat tertarik dengan cadangan supaya diperkasakan mahkamah syariah. Untuk meninggikan taraf mahkamah syariah. Untuk maklumat alat yang berhormat semua yang hadir, mahkamah syariah ini lebih rendah pada mahkamah majisteri. Lebih rendah pada mahkamah majisteri. Padahal kita sebut Islam adalah agama persekutuan. Bagaimana mahkamah syariah yang jaga urusan agama lebih rendah pada mahkamah di daerah? Sebab itu kita sangat menyokong kalau ada usaha kerajaan dan cadangan tuaru supaya meninggikan taraf mahkamah syariah ini. Ini sangat penting. Yang kedua, kerana masa tak cukup. Yang berhormat, boleh sikit. Ya. Ya, Bukit Katil. Ya, sila. Terima kasih, Speaker. Terima kasih Datuk Seri Marang. Saya nak mencelah tentang isu mahkamah syariah yang dinyatakan tadi lebih rendah status daripada mahkamah magistrate. Kita semua sedia maklum kalau mengikut sistem sekarang ini, hakim mahkamah syariah adalah seorang penjawat awam sebagaimana penjawat awam yang lain, dan mereka tertakluk kepada arahan dan garis panduan penjawat awam. Dalam masa sama, kita lihat hakim mahkamah sivil dilantik oleh satu suruhanjaya yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Apakah Imam Barang setuju sudah sampai masanya kita mulakan dengan perkara ini, iaitu memastikan agar pelantikan hakim-hakim mahkamah syariah ini dibuat melalui satu suruhanjaya yang bebas, dan sudah ada pun pindaan artikel 1211A yang berikan kuasa dan jurisdiction kepada mahkamah syariah, tapi mereka ini tidak dapat, hakim-hakim ini tidak dapat berperanan dengan begitu baik apabila terikat dengan garis-garis panduan penjawat awam ini. Apa pandangan Imam Barang? Terima kasih. Setuju, tetapi bukan aspek itu saja. Di sana termasuk aspek menjatuhkan hukuman. Denda hukuman bidang mahkamah syariah lebih rendah pada hukuman buang sampah di bandar. Lebih rendah daripada hukuman kesalahan isap rokok, kesalahan agama.
Sepatutnya bidang kuasa mahkamah syariah telah diberi lebih daripada yang sepatutnya. Seboleh-bolehnya mengikut hukum syariat yang sepenuhnya. Dalam hal ini, penganut bukan Islam, jangan bimbang. Kerana di sana ada jaminan dalam Islam sendiri. Yang pertama, dalam hak beragama. Quran mengatakan, la ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam agama. Kerana nak jadi Islam ni mestilah dengan hati yang reda dan rela. Kalau paksa orang, dia tak reda. Tak betul Islamnya. Kita mahu Islam yang betul. Yang keduanya, dalam masalah hak rumah-rumah ibadat. Quran menyebut, ayat Quran. Ini bukan saya reka ayat Quran. Surah Al-Hajj. Walau dafa'ullahi nasa ba'dahum bima'ad. Lahu dima sawami' wa masajid. Kalau sekiranya tidak dibenarkan pertemuan di antara golongan yang menegakkan yang benar, yang menegakkan hukum Islam yang sebenar, dengan mereka yang menentang, nasa dibinasakan rumah-rumah ibadat penganut Yahudi, Kristian dan sembahyang-sembahyang. Ini Surah Al-Hajj. Islam memberi jaminan. Dalam sejarah Islam, kita melihat bagaimana Egypt, Mesir, Kristian, Ortodok, Koptik di sana sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sini melawat Egypt, masih ada gereja-gereja sebelum kedatangan Islam. Ada penganut sehingga hari ini. Termasuk di Iran, rumah Hafi. Penganut agama Majusi masih ada. Termasuk di Indonesia, di alam Melayu ni, masih ada biara-biara, candi-candi buat yang lama sebelum kedatangan Islam. Bodoh-bodoh di Indonesia tidak diroboh. Ini menandakan bagaimana kebebasan agama yang dibawa oleh pemerintahan Islam. Kita jangan baca selepas kedatangan penjajah. Itu dalam aspek melaksanakan undang-undang. Quran mengatakan fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Surah Al-Maidah. Kalau mereka datang kepadamu, kalau mereka ada undang-undang sendiri, pulang berundang-undang agama mereka sendiri. Tak boleh campur. Undang-undang agama Islam, orang Islam. Adapun undang-undang umum, undang-undang jalan raya, tak ada beza. Kita tak boleh buat undang-undang jalan raya. Lampu hijau, orang Islam jalan. Orang bukan Islam boleh jalan. Lampu merah, bukan Islam jalan. Berlanggar lah, tak boleh. Undang-undang jalan raya sama, undang-undang tanah sama. Undang-undang yang berkait dengan adat, keluarga, itu hak agama masing-masing. Jangan bimbang bila disebut memperkasakan mahkamah syariah. Masih ada hak pada orang yang bukan Islam. Yang kedua, masa tak mengizinkan, saya nak sebut tentang pembangunan manusia. Mesti kita pergi kepada penggunaan bahasa kebangsaan. Yang Muhammad Rompin bangunnya. Ya. Yang Muhammad Rompin. Ingin ada lagi yang peminat. Ya, silakan. Speaker, mungkin pendekatan kita yang pendekatan kita kepada antara hudud dan memperkasakan mahkamah syariah. Kalau kita mengatakan memperkasakan mahkamah syariah, mungkin orang bukan Islam tak terkejut sangat berbanding dengan penekanan kita kepada fakta-fakta dalam hudud. Maknanya, memperkasakan mahkamah syariah itu adalah tujuan utama. Hudud itu adalah apa terkandung dalam nantinya dalam mahkamah syariah. Ini mungkin tidak mengejutkan sangat kepada orang-orang yang bukan Islam dan cuba untuk memahami apakah yang terkandung dalam mahkamah dalam hukum syariah itu sendiri. Adakah Tuan Yang Berhormat Marang setuju? Undang-undang bermula dari undang-undang perlembagaan, sehinggalah undang-undang pentadbiran, undang-undang perdagangan, undang-undang keluarga, undang-undang jenayah, undang-undang antarabangsa, semua dalam Islam. Seringkali kalangan orientalis menjadikan hudud sebagai senjata untuk menyerang Islam. Hudud ini dipilih potong tangan. Potong tangan satu hujah untuk menakutkan orang dengan Islam. Padahal undang-undang ekonomi, undang-undang banyak yang lain lagi. Ini jadi satu senjata. Sebenarnya ada satu seminar, satu dialog tahun 71 di antara Vatican City dan wakil-wakil barat dengan pemikir-pemikir Islam. Dia ada tekan di Vatican dan di Riyadh pada masa itu. Dalam dialog itu ditimbulkan isu hudud ni, potong tangan. Mereka ingat bila laksanakan undang-undang potong tangan ni, barangkali oleh kerana jumlah penjuri sekarang 70,000, maka 70,000 yang kena potong tangan. Mereka tidak sedar bahawa undang-undang Islam ini undang-undang yang mendidik, bukan menghukum.
nak menjatuh syarat-syaratnya ketat. Syarat hakim, syarat saksi, syarat penjenayah, syarat harta berapa banyak nisab dia, hubungan pencuri dengan mangsa dia, syarat-syaratnya. Dan mengikut Islam, hakim mesti